Okey, disebabkan sekarang ni aku banyak buat kerja gunakan aku punya Mac Mini dan kadang-kadang aku kena balik kampung selama seminggu, 2 minggu. Jadi aku tak naklah bawa aku punya Mac Mini ni macam tu sahaja. Sebab sekarang ni pun aku gunakan skrin daripada Azopa ni, yang mana skrin Azopa ni bersaiz 15.6 inci. Sebabkan tu aku dapatkan satu beg daripada Bench yang memang muat sangat dengan semua barang-barang keperluan aku ni. Beg ni kalau korang tengok dekat bahagian kompartmen utama dia, ada satu kompartmen khas untuk letakkan laptop ataupun macam aku letakkan aku punya skrin Azopa ni. Memang muat cantik je, 15.6 inci. Laptop boleh masuk sehingga 16 inci dekat dalam kompartmen utama dia. Kalau dekat luar macam ni boleh masuk sehingga 17 inci. Aku punya Mac Mini pun aku letak dalam ni. Aku punya trackpad pun boleh letak dalam ni juga. Aku punya keyboard pun boleh masuk dalam ni juga. Memang sangat muat kalau nak letak aku punya barang-barang keperluan kerja aku. Dekat bahagian depan pun ada satu poket. Kalau korang buka, boleh letak barang-barang kecil-kecil. Contoh macam pen ke, pensel ke, korang punya pembaris ke, pemadam ke, boleh letak kat depan ni. So senang nak ambil. Bahagian depan bawah pun ada juga poket yang mana korang boleh buka luas. Yang ni kompartmen besar saja, tak ada kompartmen kecil dalam ni. Yang ni korang boleh letak korang punya barang-barang macam korang punya charger, kabel-kabel semua letak dalam ni. Jadi dia akan memudahkan korang untuk bawa keluar benda-benda yang berwayar-wayar semua tu. Selain daripada tu, ada juga satu kompartmen lain yang mana dia agak besar juga dan agak banyak kompartmen kecil dalam dia. Yang ni ada pemisah-pemisah. Yang ni boleh masukkan korang punya benda-benda penting macam IC ke, dompet ke dalam ni, dalam jaring ni. So nampak, yang ni boleh masukkan mouse korang ke, kalau korang ada mouse kan. Dan kompartmen besar dia boleh masukkan korang punya buku-buku juga. Selain daripada semua poket-poket ni, ada juga satu poket rahsia dekat bahagian belakang ni, yang mana korang boleh masukkan korang punya duit kertas ataupun korang punya dokumen-dokumen penting. Contohlah macam resit-resit ke. Dan belakang dia ada padding yang lembut, yang mana kalau korang bawa beg ni macam ni, memang sangat selesa. Nak bawa lama-lama tak ada masalah. Okey, tali dia boleh adjust, tarik, bagi ketat. Memang sangat cantik. Tak rasa berat pun dan rasa sangat-sangat macam student. Okey guys, kalau korang nak pakai beg daripada Bench ni, ada 4 warna yang disediakan dalam beg kuning kat bawah. Korang tekan aja, boleh terus pilih warna apa yang korang suka ataupun stok mana yang ada. Lepas tu boleh terus check out. Yang dekat aku sekarang ni adalah warna grey.